saya ajak semua yang hadir pada hari ini, yang tengok secara live, untuk kita ajak kepada belia kita, pemuda-pemuda kita, keluar daripada sarang, keluar daripada tempat zon selesa. Kita duduk dalam zon yang tak selesa ni, kita meraihkan demokrasi. Dalam keadaan kita meraihkan demokrasi hari ini, kita berikan kesedaran juga kepada mereka bahawasanya penting untuk melibatkan diri dalam pilihan raya. Sebab apa? Satu undi itu adalah fardu ain. Betul tak betul? Bukan lagi fardu kifayah. Kan kalau kita sebut dalam dia punya ni lah, hukum dia. Maksudnya fardu ain. Setiap bangsa Johor hari ini wajib untuk turun mengundi. Jadi kita kena keluarkan mereka daripada zon selesa, keluar untuk pergi mengundi. Kalaupun mereka tak nak kempen, kalaupun mereka tak nak gantung bendera dan sebagainya, keluarlah pergi mengundi. Buatlah satu amanah yang telah dipertanggungjawabkan untuk kita pastikan negara kita, negeri kita, tanah air yang kita sayangi dan cintai ini selamat daripada kekangan tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab, insya-Allah. Seterusnya, dalam masa yang sama, saya juga mengingatkan diri saya dan juga petugas-petugas, jentera-jentera. Kita ucapkan terima kasih kepada jentera-jentera yang terlibat dalam pilihan raya kita pada kali ini. Dan dalam masa yang sama, jangan kita lupakan maksurat kita. Jangan kita lupakan zikir harian kita. Jangan kita lupakan Al-Quran. Kalau boleh isi masa lapang kita, kita tengah berjalan ni, isi masa lapang kita dengan zikir, insya-Allah. Mudah-mudahan perkara itu menjadi penguat semangat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi perjalanan kita. Sebab apa? Musuh kita ramai dekat luar ni. Musuh kita hari ni ramai kat luar ni. Semua dah cari kita. Jadi apa lagi yang boleh menyelamatkan kita? Allah, insya-Allah, yang menyelamatkan kita. Allah dan Rasul dan juga para malaikat dan tentera-tentera, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya Muhammad Amin bin Sailan, calon nombor 2, bukan nak cari nombor 2, calon nombor 2 untuk N16 Sungai Balang. Kalau ada yang penonton hari ini daripada Sungai Balang, boleh ingat calon nombor 2 daripada Perikatan Nasional. Kita sama-sama menjadikan Johor berkat, prihatin dan sejahtera.